Assalamualaikum, bertemu lagi kita di dapur Cik Din. Okey, hari ni Cik Din nak share satu menu ringkas kesukaan mak-mak yang selalu mak kita buat. Okey, hari ni Cik Din nak share cara Cik Din buat resepi petola tumis air ataupun kat tempat Cik Din orang panggil tenis air. Ni resepi ringkas tapi sangat sedap ya. Cara buatnya memang sangat simple. Okey, tengok pada di video ni memang sangat sedap. Okey, kalau nak tahu apa bahan-bahan Cik digunakan dan cara masaknya bagaimana, jom kita tonton video ni sampai habis. Dan kepada yang baru singgah, jadi harap jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel Cik Din. Okey, dekat sini Cik Din ada 3 biji petola. Dekat tempat Cik Din dia panggil tene ya. Bentuk macam ni Cik orang panggil tene. Tapi belah-belah KL orang panggil petola. Okey, petola ni Cik Din beli dalam RM3. Okey, tapi ni Cik Din dah guna dalam dua batang ya. Okey, dan petola ni kita nak kena buang dulu. Kita nak buang kulit dia dulu. Cik Din guna petola muda ya. Nampak lembut macam ni. Bila kita buat macam ni, dia lembut. Tu tandanya petola kita tu masih muda ya. Dan bahan-bahan lain kita gunakan, Cik Din ada bawang merah, bawang putih, asam keping, ada sedikit lada hitam dan juga kita guna ni dia. Udang ya, udang yang dah siap kita siang, kita buang kulit dia, kita buang ekor dia. Okey. Okey, mula-mula sekali kita nak kena buang dia punya kulit luar tu, bahagian petola dia ada bahagian kulit dia. Okey, dia macam tajam-tajam sikit tu. Okay, kita nak buang. Buat je macam ni, macam Cik Din buat ni. Okey, cara dia memang sangat mudah ya. Gunakan pisau yang tajam, kita buang sampai bahagian kulit luar yang tajam tu habis ya. Kita buang sampai habis. Okey. Memang tak ada cara lain ya untuk kita buang. Kita kena buang guna cara ni je. Salah satu cara dia dan cara yang paling mudah kita buang macam ni ya. Tak boleh nak buat cara lain. Kita nak kupas cara lain tak boleh. Okey. Memang mak-mak kita selalu buat guna cara ni. Okey, pastikan pisau tu betul-betul tajam. Baru senang kita nak buang dia punya, kita nak buang ya. Dia punya kulit tu. Okey. Dah siap macam ni. Nampak tak? Dan kita buatlah sampai habis ya, sampai siap ketiga-tiga biji ni. Okey, dah siap macam ni. Okey, lepas tu kita nak potong dia pula. Potong ikut cara Cik Din. Kalau cara Cik Din, kita nak potong, kita kena potong sero-sero macam ni lah. Kalau kita nak buat sayur. Okey, nampak tak? Kalau petola muda ni, dekat bahagian tengah, dekat bahagian biji dia tu tak ada biji ya. Okey, dan senang kalau kita nak potong, dia tak bersabut. Kita potonglah sampai siap. Okey, potong jangan nipis sangat dan jangan tebal sangat. Lebih kurang macam ni je. Macam Cik dia buat ni lebih. Okey. Boleh tengok pada bahagian video ni. Kalau besar sangat kita punya petola tu, kita boleh belah dua. Okey, sebab bila besar sangat tak cantik pula kita nak buat sayur ataupun susah pula bila kita nak makan nanti. Okey, kita potong sampai siap ya. Okey, dah siap macam ni. Bawang-bawang ni Cik dia nak tumbuk dulu. Okey, bawang merah dan bawang putih ni Cik Din nak tumbuk. Cik Din lebihkan bawang merah ya, dan kurangkan bawang putih. Sebab kalau terlebih bawang putih tak sedap pula sayur kita nanti. Okey, dah siap tumbuk macam ni, agak-agak kasar, tumbuk kasar macam ni. Okey, barulah kita boleh start nak masak. Okey, nak masak dia senang saja ya. Kita masukkan sedikit air ke dalam periuk ataupun kuali. Lepas tu masukkan bahan tumbuk kita tadi tu, bawang yang kita tumbuk tadi tu. Okey, kita masukkan. Air tu jangan banyak sangat ya, sebab kita nak masak terlebih dahulu kita punya bawang ni. Kita nak hilangkan rasa bawang mentah bawang tu, rasa bawang maung bawang tu. Okey, kita masak sekejap sampai dia mendidih. Ni Cik Din nak tunjuk bila kita ada sayur petola macam ni, okey, kita kena ada ikan lah. Sedap kalau kita makan sayur macam ni dengan ikan goreng. Okey, Cik Din ada ikan lolong ataupun ikan dekat luar orang panggil ikan uji Rashid dan juga ikan kerisi ya. Okey, dah siap mendidih macam ni. Okey. Step yang kedua, kita masukkan air. Air ni kata sebagai kuah dia lah. Siapa yang suka kuah lebih tu boleh letak lebih, tapi kalau untuk buat sayur petola yang sedap dia tak perlu nak letak kuah yang banyak sangat ya. Sebab dia akan hilang rasa manis dia tu. Okey. Lepas tu kita masukkan kita punya petola yang telah kita potong tadi. Okey, kita masukkan sampai habis dan kita tambahkan satu keping asam keping ya. Kita masukkan satu keping asam keping untuk kita rasa dia punya ada juga rasa masam-masam sikit. Okey, kita nak seimbangkan dia punya rasa tu. Okey, tambahkan sedikit air lagi dan kita akan masak sampai dia mendidih ya. Okey, nampak tak?
Bila kita punya petola tu dah hampir masak, dia dah bertukar jadi warna hijau muda. Okey, dan lembut. Itulah kita masukkan udang. Udang kita masukkan akhir sekali lah. Okey, sebab kalau kita masuk awal-awal nanti udang tu terlampau masak, dia tak cantik pula. Terlampau overcook dia, udang kita akan jadi kecut ya, jadi kecil. Okey. Kita kacau-kacau sekejap. Lepas tu bolehlah kita perasakan dengan sedikit garam. Okey, Cik Din letakkan juga sedikit garam dan masukkan sedikit penambah rasa ya, untuk kita seimbangkan. Sebab petola ni bila kita tak pandai masak, dia akan rasa maung petola tu, dia akan bau dengan ada satu rasa yang kurang enak lah petola ni. Tapi bila kita letakkan sedikit penambah rasa tu, dia akan menghilangkan rasa bau mentah petola tu. Okey, kita nak rasa dulu kita punya kuah petola ni ngam ke tak ngam. Okey, dah terbaik. Memang Cik Din dah rasa memang terbaik ya. Dia ada rasa masin sikit, ada rasa manis sikit dan rasa lemak-lemak daripada udang tu. Okey, memang sangat sesuai lah. Memang sangat sedap dan sangat sesuai untuk kita makan bersama dengan ikan goreng yang kita akan goreng sekejap lagi. Okey, dah siap kita punya resipi petola ni. Resipi yang sangat ringkas tapi membuatkan kita makan bertambah-tambah. Dan resipi yang macam ni tak pernah muak ya, sebab dia tak berlemak. Okeylah, kepada yang dah menonton, Cik dah harap jangan lupa cuba buat resipi ringkas dari dapur Cik Din yang telah Cik Din ajar dalam video ni. Memang rugi siapa-siapa yang tak cuba resipi ni. Rasa dia memang sangat sedap. Nak masak dia kena ikut tips-tips yang Cik Din ajar tu. Barulah sedap. Okey. Sehingga kita jumpa lagi di next video. Siapa-siapa yang sudi, jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel Cik Din. Dan yang dah menonton tu, jangan Cik Din minta jangan lupa jangan skip video Cik Din. Jangan skip iklan di video Cik Din ni. Okey, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.